Mari ketawakan mereka. Kau tengoklah muka diorang tu, Sing. Dia cak simpa kat dahi. Sabar, Dul. Sabar. Aku tahu kau nak rata diorang hidup-hidup. Apa kata kita berikan mereka pengalaman pahit, Encik Sing? Dengan segala hormatnya, kita mempersilakan Encik Abu. Ya! Itu dia saudara penonton sekalian. Satu balingan yang sungguh tepat sekali. Paling, Sok. Paling. Rasa mereka. Tak kena, ya, tak kena. Dul, pas kat aku, Dul. Pas kat aku. Nah, ambil cepat. Rasakan hikmat ketujuh kambing ungu. Ayai, macam ni boleh membutakan mata aku. Ingat diorang boleh menang ke? Mak! Alamak. Sok, steady, Sok. Aku kan member baik kau. Takkan kau dah lupa? Ya, Abu. Aku rasa lebih kurang macam tu lah. Dan jangan ingat, dengan kes-kosen kau tu, kau boleh lepas daripada aku. Ampunkan aku, Kasim. Ampunkan aku. Ella, belum kena dah sakit. Abu penakut, ye, Abu penakut. Siapa pula yang menyebut sangat tu? Aku kenal sangat suara serak angsa tu, Sok. Abu badan je besar tapi penakut, ye. Tapi, Sok, berani kau kata macam tu, Joya? Kau tak sayang ke nyawa kau tu, ha? Dah banyak ke ilmu di dada kau tu? Ye, tadi bukan main kecut. Sekarang ni bukan main action dia. Kan? Kau jangan nak dipasar, Joya. Aku dah lama tak piat tengok orang tau. Alah, kau tu bukannya berani sangat. Nak piat tengok orang kau dah lain tahun lah. Itu dah kira mencabar tu, Joya. Panas benar rasanya tengah aku ni. Ini nak buat darah palima aku mendidih ni. Abu, apa kata kalau kau bersabar saja? Tak boleh kau? Alamak ya, dia macam serius je nak piat dengan kau je ya. Aku tak masuk campur. Suspend juga sebenarnya ni Wan. Nak lari ke ni? Sis, telajak kata boleh diundur. Telajak perahu, buruk padanya. Sabar, Bu. Sabar. Dah lah peribahasa kau tu salah. Aku tak kira. Aku nak potong telinga dia. Buat sate. Tepi, lepaskan aku. Aku cakap lepaskan aku. Biar aku ajar si Joya tu. Joya, apa hal kecoh-kecoh ni? Ini, sampai pun kau. Dah dapat ke bunga tadi tu? Dah dapat dah. Alamak, Sok. Siapa dia ni? Entah, tak pernah tengok pun kat Parit Sonto ni. Kalau macam tu, jom kita pulang lah. Tak, benci pula aku tengok muka budak-budak tak senonoh ni. Budak-budak tak senonoh? Macam okey je diorang ni. Apa pasal tak senonoh pula? Tak jadi marah ke, Bu? Tangguhlah dulu. Hai, tadi sikitnya real nak berentap. Sekarang ni dah tak jadi pula ke? Hai, apa khabar semua? Ayo, Amak, dia senyum sama aku. Kau denyut-denyut jantung aku. Sing. Hai, Sing. Yang kau pergi tegur diorang tu buat apa? Tengoklah perangai seko-seko. Sing, ada satu saat kau buat perangai ni. Aku jentik dengan kau. Woi, bangunlah. Kau gigit dah telinga dia tu. Apa mesti dia bangun punya lah? Diamlah. Telinga kau tu yang aku gigit dah lah. Alamak, asal tiba-tiba jantung aku makin laju je dentupannya ni. Apa pasal budak ni? Apa masalah dia? Apa pasal dia pandang kat aku? Apa ni dibagi kat aku ke? Sing, kau jangan buat perangai ni, Sing. Bangunlah. Aduh, aku dah lama cinta. Aku dah lama cinta. Ini bunga budak perempuan tadi ni. Siapa dia tu, ha? Apa dia buat kat sini? Budak perempuan tadi bagi bunga kat usul lah. Mana boleh? Budak tu sudah jatuh cinta sama aku. Renungannya hanya untuk aku. Jangan perasan lah, Sing. Tengok kat tanggung sok tu. Apa benda tu? Lori. Bunga lah. Betul lah. Aku rasa Usut sudah terjatuh cinta pada budak perempuan itu. Senyap, ha? Rama-rama cantik, bulu kering panjang, adik cantik, abang Usut saya. Woi. Apa ni, ha? Apa ni? Tayang apa? Kambing? Ayam? Ha? Apa ni? Alah, sudah garu bertanya pula.
Sudah tahu macam dah ada pula. Pirang, Sob. Ya, jangan pura-pura tak mengerti, Usop. Ngerti apa? Apa salah aku? Bunga itu sudah cukup menjadi bukti. Bukti apa? Bahawasanya kau, Usop dan Mat telah ada seorang kawan perempuan. Dengan rasminya kau ada girlfriend. Mati-mati aku ingatkan budak itu meminati aku. Entah bunga ni ada Campbell kecil. Dan budak tu adalah seorang spy yang nak mintik kehidupan aku. Tak boleh jadi ni. Kalau betul budak tu spy nanya aku, baik aku simpan aja bunga ni. Duduk kau diam-diam dalam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah Fendi, naik. Fendi, bila kamu sampai ni? Baru semalam sampai Pak Mat. Rasanya lama benar dah kita tak jumpa. Ini budak perempuan tadi. Apa dia buat kat sini? Dia nak kamu ni, Fendi. Dah besar dah ya? Ya kan ke supaya dengan usuk? Apa nama anak ni? Makcik dah lupa lah. Dah tua. Nama saya Kartini, makcik. Kartini. Alamak, mak aku mesti suruh aku pergi bersalam ni. Kecemasan aku, red alert. Sob, pergi kenal dengan Pakcik Fendi tu. Saudara mara kita juga tu. Nanti udah tak kenal adik-beradik sendiri. Yelah, orang dari semalam dah nak pergi. Apa hal pula ni? Usuk? Ya Allah, dah besar dah kamu ni. Yalah, masa kamu pergi belajar dulu, berapa umur dia? 3 tahun? 4 tahun? Kamu kenal lagi ke Pakcik Usuk? Tak berapa ingat, gambaran dan imej masa silam saya semua kabur. Saya tak kenal langsung dengan pakcik. Minta maaf kerana saya lupa off. Usop! Usuk, angin tak ada, ribut tak ada, apa hal jatuh pula? 1, 2, 3, 4, 5. Kamu ni bila orang datang, mulalah tunjuk perangai tak senonoh kamu tu. Sekarang ni musim gempa bumi lah, Mak. Mak takkan tak rasa kot. Hentikanlah merepek, Sob. Tak tahulah Pak Mat. Kalau ada tawaran sambung belajar, saya sambung. Kalau tak ada tawaran, saya rasa nak kerja sini je lah dulu. Usahakan tanah arwah abah saya dulu. Macam mana keadaan tanah arwah abang tu, Pak Mat? Memang molek benar kalau kamu nak usahakan tanah tu. Pekodorannya pun semua dah tua sangat. Hari ini merupakan antara hari yang bersejarah. Yes. Gembiranya hati ni. Kartini nama kau ya. Aduh, aku rasa memang dah aku minat kat budak ni. Apa sangatlah yang diorang sibuk pasal tanah tu? Ada terkarun ke? Patutlah yang sibuk sangat pasal tanah ni. Ada kisah lama rupanya. Mesti ada harta karun punya ni. Apa pula kau panggil kami? Pagi buta ni. Alahai. Ada breakfast rupanya. Bagus juga tu. Memang benar tak makan orang ni. Oh. Lepaskan budak tu kalau kalian takut keluarga kalian menangis dengan kematian kalian. Alahai. Sekap badan macam ni nak lawan kita. Entah. Kalau aku pergi makan kuaci, aku rasa lagi kenyang dia makan budak pangang ni. Oh, korang mana rendah kewibawaan aku ya? Aku rasa manusia pula kutuk dia ni tadi. Aku tak tahu. Kau kutuk nanti. Apa yang bercita-cita nak makan kuaci tadi? Bukan nak makan sangat kurang. Aku buah je. Dah dulu ya. Oh, Abang Usop. Tak sangka pula Abang Usop semua gagah lagi tampan dan macho. Terima kasih atas ketedaran Abang Usop.
memang menjadi tanggungjawab saya untuk melindungi saudari. Bangunlah, woi! Rekat, Len! Bangun, Sob. Sembilan subuh. Mak aku ya. Ingatkan Dorila mana tadi? Ish, kamu ni, Sob. Ni kau yang bukan-bukan. Ada lagi rupanya kamu, Sob. Biasanya waktu ni kamu entah ke mana dah. Orang nak berehat kat rumah hari ni lah, Mak. So, aku nak bawa si Fendi menjenguk tanah dia tu. Aku keluar kejap ya. Alah, usut tahu. Sikit lagi, Abah mesti singgah kat kedai Pak Leman tu, minum kopi. Memanglah. Itu kan dah jadi hobi Abah. Mana lagi Abah nak pergi? Kalau dah tak ada kerja, Abah pergilah kat sana. Apa kata kalau kita tubuhkan bursa saham kat sini? Abah jadi bos, kita boleh jadi kaya raya main saham. Tak payah menoreh lagi. Aduh, kalau layan cakap kamu ni, Sob. Tenat rasanya kepala ni. Udahlah tu. Jadi dah. Salah ke kalau orang bagi idea benas lagi jitu? Inilah parah kalau anak dah cerdik. Cerdik sangat. Kita pula ni bodohkannya. Inilah keadaan tanah kamu sekarang, Fendi. Aku dah jaga seorang, arwah lah aku. Nak upah orang, faham lah. Di mana dah nak pernah cari duit. Jadi sekarang, kamu rasa macam mana, Fendi? Hello? Kamu nak jual ke atau nak uruskan tanah ni? Semua juga kalau saya nak fikirkan hal ni, Pak Mat. Apa kata kalau kita tengok-tengok dulu tanah ni? Boleh juga tu. Sob, kamu duduk sini, tengok-tengok kat sini. Kat bawah tu semak sangat tu. Abah pergi lama ke? Ada, kejap je. Kamu biasa lagi meredah hutan ni, Fendi? Macam peli je punya, Pak Mat. Tak adalah, Ustaz Fadli. Apa aku nak borakkan dengan dia ni? Takkan nak senyap aja. Tak apa, kita cerita isu-isu semasa. Tak pun, aku ceritakan saja. Kayat sang kancil dengan buaya. Lama ke Kartini lepak Malaysia ni? Lepak? Asal apa lepak pula? Saya kalau boleh nak duduk sini. Apa salah tanya pula? Manalah tahu kan, awak ni ikut ayah awak. Kalau dia tak nak duduk sini, awak ikut aja. Tak kira lah pergi mana, USA ke, Jelebu ke. Saya suka sebenarnya duduk sini. Best. Cuaca panas. Tak payah pakai baju tebal-tebal. Awak memang langsung dari sini ke? Maksud saya, awak lahir di mana? Saya lahir kat Zimbabwe lah. Acam lah, Bu. Saya memang lahir kat sini. Maksud saya, bukanlah dekat hutan ni. Tapi kat sini lah, Paik Sonto ni. Tu sebab orang panggil saya Usut Sontorian. Kawan-kawan saya, semuanya Sontorian. Sing, Abu, Shashi. Cuma Dol dengan Hakim saja yang lahir di luar. Dol lahir di mana? Dalam zoo. Awak kelakar lah, Usuk. Di atas sana Kita lepas bebas suara. menejam. Kamu berangan, Usut? Ha? Apa pula? Apa pula yang kamu angankan ni, Sob? Dah, mau kita balik. Lapar pula rasanya perut aku ni. Kena gastrikan. Nah, ya, jom. Okey, gua caw dulu ah. Okay, bye-bye. Sob, kami dengan hormatnya nak ajak kau main layang ah. Aku tak ada mood lah. Korang ajak lah Sing ke, Shashi ke. Tak payahlah ajak dia, Dol. Dia dah ada kawan baru. Mana layak kawan dengan kita? Sudah dah datang di kampung. Miskin pula. Apalah korang. Tiba-tiba je beranggapan negatif kat aku. Apa ni, oi? Tak karaoke lah macam ni. Wah, dah pandai marah pula sekarang, Sob. Entah, dulu tak pernah pun kau marah. Tiba-tiba je marah. Inilah kisah ajaib ni. Dah lah marah. Tapi korang lah, senang-senang je tuduh aku. Ada ke patut korang kata aku tak nak kawan dengan korang? Kenapa? Afzal? Kita saja main-main lah, Sob. Kau sekarang ni sensitif betul.
Kau tak nak pergi ke kenduri bapak mentua kau tu? Sebagai juara makan senyap 18 kali berturut-turut, aku akan pergi malam ni. Tak kira macam mana aral yang melintang. Jadi sekarang saya jemput penaja utama kenduri kecil kita ni, Fendi, untuk memberi sepatah dua kata. Mari kita ikuti pesanan penaja. Bapak mentua kau nak cakap lah. Abu, kau pernah makan pinggan tak? Kau ulangi lagi perkataan tu, merasalah kau. Terima kasih Abang Mat. Setelah perbincangan yang mendalam di antara saya dan para cerdik pandai kampung ni, saya telah bersetuju untuk meneruskan projek ikan air tawar kampung ni. Saya ambil persen sikit lah. Dan selebihnya diberikan pada Pak Mat, Tok Lulu dan beberapa orang yang ada melibat pelaburan dalam projek saya ni. Saya tak dapat meneruskan sendiri sebab saya terpaksa menyambung pelajaran. Saya balik. Ha? Sambung pelajaran balik? Dan saya insya-Allah akan meneruskan balik projek ini 3 tahun lagi lepas saya dapat PhD saya. 3 tahun tu? Macam mana aku nak kontak dia? Melalui satelit? Mesti diorang tak baginya. Bakat ini adalah nampak gayanya aku kawan dengan dia. Takkan aku nak halang dia belah dari sini. Apa yang boleh aku buat? Aku ingat kumpul duit 10 sen sehari. Mungkin aku boleh pergi sana jumpa dia. Tapi mak aku bagi belanja 40 sen. Tak cukup. Macam mana nak simpan? Aha. Dan akhirnya aku tahu apa aku nak buat. Dah nak bertolak ke Fendi? Awak tengah pagi ni, Fendi? Nak ke Perak dulu ni Abang Mat. Hantar kereta ni dulu kat pak mentua saya. Aku pula nak tengokkan di sini. Habis tu, apa gunanya aku ni? Aku pun boleh tengokkan. Usop mana makcik? Ish, Lintahkan dah keluar pergi main. Usop? Usop? Macam tak ada je. I'm coming, Mom. Apa pula yang kamu bawa tu, Sob? Lancar peluru berpalu ke? Kat sini, terimalah cenderati yang tak seberapa ni dari saya. Papan congkak. Bolehlah kita main kat sana nanti, Ayah. Sorry lah, tak ada buah dia. Tak ada duit lah nak beli. Kalau beli, tanah abah mesti kena lelong. Alah, tak kisah tu. Nanti kami beli-beli je kat sana nanti. Saya pun ada barang nak bagi kat Usop ni. Ambil lah Game Boy ni. Tak payahlah susah-susah kat sini. Tapi kalau dah nak bagi tu, dengan tak malunya, saya ambil je. Kalau macam tu, kami minta diri dulu Abang Mat, Kak Som. Cuba lagi lah ya Usop. Nanti saya tulis surat. Tapi Usop mesti balas tau. Kalau tak balas, tak pecah gelas. Okey, terima kasih Abang Mat ya. Sebab nak jaga projek saya tu. Ish, kamu ni. Bukan aku yang keluarkan modal. Bawa kereta tu elok. Jangan kira race je. Awak tak teringin nak ikut ke Usop? Teringin tu memang lah. Tapi kurang pula seorang warga. Sudahlah saya yang paling handsome. Nanti dah tak ada pula yang handsome lagi dah. Janganlah nangis. Nanti sekarang saya pula nangis. Habislah. Mana boleh nangis? Orang lelaki, kat mana boleh nangis? Semoga jumpa lagi, Sob. Jaga diri elok-elok. Mungkin dalam mimpi kita jumpa. Okey, tulis surat tu. Selamat tinggal, Sob. Selamat jalan kat sini. Kat sini selamanya.